Kalau mimpi banyak ular di tepi sungai di malam Jumaat, apa maksudnya? Micau, Puan. Banyak ular tu ular apa tu, Puan? Puan mincau. Koja ke belajar nanti, Puan? Sudah berkahwin? Ular hitam, kecil panjang. Okey, Puan. Maknanya daripada mimpi Puan menunjukkan Puan ada masalah di dalam hubungan. Masalah yang Puan hadapi setakat ini menunjukkan bahawa mimpi tersebut adalah masalah yang ada ketegangan di dalam hubungan yang rapat. Ada ketegangan, hubungan tersebut adanya ketegangan yang menyebabkan Puan adanya emosi yang tidak stabil. Itu yang menunjukkan kepada Puan memendam perasaan dan juga emosi tersebut. Lalu Puan bermimpi sedemikian rupa. Kebiasaannya Puan, mimpi macam tu Puan ada masalah di dalam hubungan kekeluargaan. Sebab Puan bermimpi sebelah parit ya. Sekejap saya scroll balik. Tepi sungai, okey. Tepi sungai betul. Ada kemungkinan Puan ada masalah hubungan tu. Ada mungkin adalah masalah daripada hubungan adik-beradik. Itu Puan. Namun, saya tak meletakkan masalah mimpi tersebut kepada adik-beradik. Tapi, secara umumnya, adanya masalah hubungan. Boleh jadi hubungan rakan-rakan. Boleh juga menjadi hubungan makwa-pakwa. Boleh jadi juga hubungan di antara rakan kerja, rakan belajar dan sebagainya. Hubungan. Clear Puan? Clear? Tapi saya syorkan dan juga saya nasihatkan kepada Puan untuk reduce emosi tersebut, repair emosi, repair aura. Moga-moga dengan usaha Puan boleh mengurangkan risiko-risiko yang ada. Sebab mimpi Puan tu boleh jadi risiko Puan pun ada. Boleh berdepan dengan anxiety. Boleh berdepan dengan depression. Boleh berdepan dengan penyakit-penyakit yang boleh mudaratkan Puan. Seperti biasa saya nasihatkan untuk Puan dapatkan saya punya nombor phone kat atas ni untuk dapatkan rawatan ataupun dapatkan produk rawatan kita. Okey, mudah sahaja. Moga-moga dengan ikhtiar tersebut Puan dapat mencantikkan balik aura Puan tu. Sebab nampak sangat tu masalah dekat bahagian rahim tu. Dekat bahagian rahim tu nampak sangat masalah tu. Puan tengok baliklah period ke perut ke kan, kuat meragam, Puan rujuk balik kat situ. Kalau sekiranya ada simptom tu sangatlah bahaya. Simptom tu dah mula dah Puan ni memang ada masalah yang sangat bahaya. Apa-apa pun Puan boleh pergi dekat saya punya nombor di atas. Kalau nak dapatkan khidmat dan juga advice kita. Tak perlu berjumpa dengan saya. Saya, kalau tuan-tuan puan-puan tahu saya berubat orang, tak perlu berjumpa pun. Macam saya akan ambil kes special je. Special case, saya akan datang rumah dan saya akan buat rawatan bersama dengan student-student saya. Okay? InsyaAllah. Okay guys. Siapa-siapa yang belum follow boleh ketik button follow. Yang dah follow terima kasih banyak-banyak. Saya supaya kaya berjaya dengan akhirah. InsyaAllah. Dan siapa-siapa yang belum follow, follow lah. Salam kenal daripada saya, seorang pentadbir dan juga seorang perawat dari tahun 2009.